masih ada lagi segelintir pengguna-pengguna jalan raya yang bongok-bongok minta maaf aku cakap. Aku tadi dekat Slim River. Slim River ni hampa tahu lah, lane akan jadi dua. Lagi satu dekat sebelah kanan aku ni, tadi depa buat jalan ke cuci jalan lah, macam tu lah lebih kurang. Depa letak kon lah senjata, jadi satu lane. Tapi dekat sebelah kiri smart lane aktif. Bila nak ikut jalan smart lane aktif, ada sebiji dua lori ni, lori besar lah, lori kargo, lori trailer, depa himpit. Aku cakap bangang betul lah hamba ni. Aku bukan nak jahat mulut, aku bukan nak jahat hati tau. Aku macam nak kata patutlah hang bawa lori je. Tu dah gelak dah. Masalahnya smart lane aktif, orang nak jalan, hang tak bagi hang himpit. Kereta aku sejengkai dengan divider sebelah kiri, ni belah sini sejengkai je dengan tayar dia. Kalau dia himpit tu tak keremuk kereta aku. Weh, bengang betul. Haram jadah betul. Patut hang bawa lori je. Angin lah ni, jangan jadi bodoh sangat. Smart lane kot, agak-agak lah. Tadi aku berhenti dekat ladang pikap, lori tu mai. Dia ada tapi dia tak nampak kereta aku. Aku cam lori dia, dia isi minyak tu dia belah. Ni tak tahulah, sekali kalau aku speed depan lagi mungkin jumpa kot. Bengong betul.